Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Permaisuri Bainon Malaysia. Kami memperkenalkan inovasi kami iaitu Smart Science Card Game. Satu kaedah pelajaran sains yang interaktif, rawak dan menyeronokkan. Lihatlah pelajar ini senang mengalami kesukaran dalam pembelajaran. Apabila pelajar tersebut pening, maka dia akan tidur. Pada era pemodenan ini, ramai pelajar menghadapi masalah kurang minat dan cepat bosan ketika mempelajari mata pelajaran STEM. Hal ini dikatakan demikian kerana kaedah pembelajaran tradisional lebih kepada penghafalan dan bukannya memahami konsep. Selain itu, soalan yang statik menyebabkan pelajar mudah menghafal jawapan tanpa memahami konsep. Ini memberi kesan kepada pelajar kerana suka menghafal, suka untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, satu kaedah pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik diperlukan dengan segera. Inovasi kami menggunakan sistem bank kad soalan. Ia dibahagikan kepada 4 kategori iaitu A, B, C dan D. Setiap pemain yang berhenti di peta boleh memilih mana-mana kategori. Game Master akan mengambil satu kad secara rawak dan membacakan soalan. 領域展開 Setiap kad mengandungi 4 elemen utama, soalan, jawapan, ganjaran dan hukuman. Jika pemain menjawab dengan betul, mereka akan mendapatkan ganjaran seperti bergerak ke hadapan atau giliran tambahan. Jika salah, hukuman akan dikenakan seperti undur langkah atau hilang giliran. Kad yang telah digunakan akan dikumpulkan dan dikitar semula melalui proses shuffle. Ini kad yang telah digunakan. Ini memastikan soalan sentiasa rawak dan tidak boleh digagal. Sistem ini menjadikan permainan lebih adil, mencabar dan menyeronokkan. Pemain dikehendaki untuk membaling dadu. Nak soalan ni. Apakah unit bagi daya? Newton. Anda maju 3 langkah. Situasi jika pemain kedua salah jawab soalan. Nak soalan A. Maka Game Master menghulurkan tangannya untuk mengambilkan itu dengan penuh aura dan wibawa. Urat-urat yang timbul jelas kelihatan. Apakah formula ketumpatan? F sama dengan MA. Salah. Undur 3 langkah. Sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Ain Halidi. Okey, apa pandangan Cikgu tentang inovasi kami iaitu Smart Science Board Game? Okey, pada pendapat saya, board game yang kamu buat ini ialah sama macam yang saya buat untuk inovasi yang pernah saya masuk dahulu. Dia sangat bagus sebab dia ada pembelajaran dan permainan untuk menarik minat murid-murid untuk faham tajuk sains yang belajar pada waktu tersebutlah. Adakah ia membantu pelajar dalam memahami sains? Ya, saya rasa bila murid aktif dan diorang membuat kolaborasi, so terjadilah satu pembelajaran yang berfikir secara kritikal. Selain itu dia ada sistem rawak membantu menggalakkan hafalan. Bukan saja menggalakkan hafalan tapi juga meningkatkan pemahaman. Itulah pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Inovasi ini meningkatkan minat pelajar terhadap sains. Ia juga membantu dalam pemahaman konsep secara lebih mendalam. Dari segi masyarakat, ia melahirkan pelajar yang kreatif dan berfikiran kritikal. Pada masa hadapan, kami bercadang untuk menambah elemen digital dalam permainan ini. Kesimpulannya, pembelajaran tidak semestinya membosankan.
1, 2, 3. Smart Science Card Game. Belajar sambil bermain. Okay, baik.